Assalamualaikum. Kita kembali ke Sepah Camp Tour. Biasanya kita ni kalau dah sampai segmen sembang bawah bintang ni biasanya malam. Tapi sebab kita tak bermalam di pulau ni, kita nak kategorikan sembang bawah apa ni? Begini, sembangnya di bawah langit, di atas laut. Atas lah. Tepinya pulau. Betul. Ini adalah segmen ketiga. Terima kasih banyak yang layan segmen pertama, segmen yang kedua dan melayan episod-episod sebelum ni di Sepah Camp Tour. Dan untuk episod kali ini di Sandakan ni, kita bawa orang yang betul dan tepat untuk kita bercerita tentang Sandakan Sabah. Menerokai Sandakan tu kan. Okey, kita bersama dengan Mem Umi Jalan-Jalan Travel and Tour. Oh, dekat baju dia tu. Betul. Umi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Mem Umi, saya ni bila tengok nama travel agent ni saya cakap, ini nama dia ke atau nama panggilan dia ke? So boleh tak terangkan namanya siapa? Nama betul. Kenapa nama travel agent ni Mem Umi? Okey, untuk Mem Umi ni adalah satu Mem Umi Jalan-Jalan merupakan branding personal saya sendiri. Sebab sebelum saya ada agensi ni, saya merupakan content creator. Yang sebenarnya dari hobi sahaja. Content creator dan menjadilah seperti hari ini dapat kerjaya lah, bisnes. Menjadi kerjaya, dapat membuka travel agency sendiri. Alhamdulillah. So bila saya buka travel agency ni, why not saya gunakan nama saya sendiri sebab kepercayaan tu sudah ada. Jadi saya gunakan walaupun panjang Mem Umi Jalan-Jalan. Kenapa Mem Umi Jalan-Jalan? So saya suka jalan-jalan. Dia macam vlog lah macam tu. Vlog masa zaman belum ada TikTok apa ni kan. Mem Umi Jalan-Jalan, dan bila ada company saya hanya gabungkan Mem Umi Jalan-Jalan Travel in Tour. Dalam IC memang Mem Umi ke nama? Siapa nama dalam IC? Kita nama IC Sumiati Aris. Ya, Umi Kalsum tadi. Apa tadi? Sumiati Aris. Okey. Keren nama tu. Dah berapa lama dah sebenarnya buat travel agent ni? Sebenarnya masih baru 3 tahun lah. Lama lah juga tu pengalamannya. 3 tahun? Itu bukan masa time-time lepas PKP? Ya, lepas PKP baru kita ada rezeki buka company ni. Tapi untuk keseluruhannya saya berjinak-jinak berjalan-jalan terokai Sabah ni bermula 2012. Lama tu. Ya. Dan saya tidak sangka konten video gambar saya tu dapat menarik orang untuk datang ke Sabah. Dan saya kena lihat oleh Sabah Tourism Malaysia pada tahun 2017. Dan di sanalah saya banyak dapat semangat. Orang pun bagi kekuatan. Banyak ni kekuatan. Orang pun macam support kita kan. Jadi dan saya mau dengan azam ingin membuka sebuah company. Orang tanya saya kan, Umi, nak pergi Sempurna ni, ambil siapa ya yang boleh trust? Umi nak pergi Sandakan, semua cari awak kan? Semua. Kita ni macam tempat pusat pertanyaan. Duta pelancongan. Kan? Ya. Daripada itu baik aku buat sendiri. Betul. Jadi orang tanya saya dekat IG, dekat apa, saya layan saja kan. Jadi saya berfikir kenapa tidak saya buka sendiri. Sekali secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan Sabah. Betul. Membantu diri saya sendiri dan ekonomi dalam bidang pelancongan. Bermakna Umi punya company ni berdaftar bawah Motek lah ni? Ya, berdaftar dengan Motek. Saya tidak berani. Dulu orang ada cakap dengan saya ni, Shoaib dengan Mamat, Umi bawalah saya pergi Kundasang, gambar Umi lawa-lawa lah. Saya mau Umi yang guide. Orang Semenanjung. Saya cakap, alah, tak boleh lah. Saya nanti kena compound. Kalau saya bawa tiada Motek, saya akan kena compound. Jadi saya tanam di hati saya, insya-Allah one day saya kena ada company. Sebab saya sudah ada orang tu bertanya. Sudah ada customer dah tu. Ada customer. Tinggal saya kena ada company lagi. Tak senang juga kan nak buka company berdaftar bawah Motek kan? Banyak syarat dia kan? Banyak. Kena ada SSM, kena ada Motek, kena ada lesen MPS lagi lah. MPS tu apa? Majlis Perbandaran Sandakan. Okey, baik. So banyak cabarannya, tapi alhamdulillah hari ni
saya berada di sini. Cia. Berkat daripada sokongan saya punya follower, keluarga dengan orang-orang di sekeliling saya lah. Okey, so Umi memang khususkan untuk di Sandakan saja ataupun di seluruh Sabah atau macam mana? Sebenarnya saya lebih kepada Sabah lah. Semua daerah. Cuma sebagai anak jati Sandakan, saya rasa saya bertanggungjawab untuk mengupkan lagi lah. Mempromosikan Sandakan. Sebab kenapa? Kalau yang Shoaib dan Mamat maklum, Sandakan ni lebih kepada turis daripada Europe. Macam tu. Europe. Dari luar. Orang lokal kurang. Betul. Dari sebenarnya kurang. Semua pergi Kundasang, Sempurna. Padahal kita ada pulau-pulau yang cantik sebenarnya. Jadi saya berfikir, kenapa mereka tidak pergi Sandakannya? Kenapa semua pergi tertumpu Kundasang, pergi Sempurna, pergi KK untuk pulau? Saya, sebab kita tiada package yang mesra bajet. Sebab macam pergi pulau sini agak pricey sikit. Kena overnight. Jadi saya berfikir, saya kena, kalau ada company saya kena buat open trip. Day trip. Sebab kalau day trip harga tidaklah sampai ribu-riban. Jadi sebab itulah saya beranikan diri untuk buka day trip Pulau Selingan dan Bakungan. Seperti mana di Pulau Sempurna ada pulau macam pergi package A, pergi Bohai Dulang, pergi Sibuan, pergi Mantabuan dengan harga bermodalkan lagi murah lah. Tapi dengan di Sandakan ni saya beranikan diri untuk buka package Selingan dan Bakungan, semua sudah include. Orang tinggal bawa diri sahaja dan enjoy di sini. Dan dia punya package tu pun memang under budget. Under budget, dalam 200 lebih sahaja. Ya. Murah sangat tu. Mula-mula saya buka tu 189. Semua sudah include. Guide. Apa yang include dalam tu? Okay, include guide, meals, life jacket dan snorkel. So, lunchbox macam yang tadi kita makan tu, mineral water. Boat sudah include. Sekali? Permit pun sudah include. Murah lah. Awak untung RM10 ke satu package tu? Kali RM5, murah sangat. Tidaklah, kita tidak mau jugalah terlalu ambil untung sebab kita pun tahu macam mana bajet orang kan untuk datang ke sini. Bagi saya untuk memperkenalkan Sandakan, okeylah. Day trip okeylah. Sebab apa? Macam kita tadi daripada pelabuhan tadi, daripada apa? JT apa tadi? Sabah Park. Sabah Park tu 40 minit je nak datang sini. Betul. Okey je kalau pergi balik hari kan. Okey sahaja. Dan di sini kita banyak aktiviti yang macam Shoaib dan Mamat sudah sangat banyak kan? Ya. Okey kah? Okeylah. Ya. Rasa berbaloi harga tu dengan apa yang dorang dapat, rasa berbalut tak? Berbalut. Sangat-sangat lah. Kita mana ada jumpa-jumpa macam ni pulau, tak yang terujanya pulau sebelah-sebelah ni, pulau kecil-kecil ni semua ni. Rupanya pulau-pulau ni penuh makna sebenarnya ni. Itu belum kita nak cerita lagi sangka-sangka yang kita nampak kita belum pergi ni kan. Apa sejarah-sejarah ada tadi kan? Ya. Umi, tadi Umi kata Umi orang anak jati, orang Sandakan. So, boleh saya tahu sikit, ekonomi Sandakan ni apa sebenarnya? Production apa dia orang buat? Sebenarnya ekonomi lebih kepada macam perikanan. Sebab kalau yang seafood yang sedap dan fresh tu dari Sandakan lah. Antara di Sabah ni lah. Antara yang fresh. Sebab Sandakan ni kalau kita tengok peta Malaysia kalau peta Malaysia ada yang macam mulut kepala singa. Ya. Ujung kan. Singa tu kan. Kalau Sandakan di hidung ni. Di hidung. Kalau tawau di bawah. Dagu. Datu di sini. Bibir. Kan. So betul lah Sandakan ni betul-betul tepi laut. So salah satu dia adalah memang perikanan apa semua. Sebab tadi masa kita atas sini kan kita berlumba dengan kapal besar-besar, kapal nelayan tu kan. Kat sini murah lah kalau kita ada pasar dekat darat. Ada pasar. Di sini pasar seawal 10 malam, 8 malam ada sudah. Ya. Dah buka sebab dia jual secara borong, lagi murah. Lagilah murah. Macam itu ikan dan apa nama dia ni seafood baru turun dari laut.
Bermakna jual. nelayan keluar pagi tu, petang pukul 6 macam tu dia dah sampai kat darat, kejap lagi pukul 8 dia dah terus buka table. Dia macam ni, ada nelayan-nelayan tu dah berhari-hari sebenarnya. Lepas tu diorang balik malam tu dalam pukul 9, pukul 10, diorang terus landing dekat JT pasar ikan besar Sandakan tu, diorang terus jual. Fresh. Lagi murah, kita boleh dapat 1 kilo beringgit-ringgit, RM7, RM5. Boleh buat balik Semenanjung ke? Boleh. Tak bawa satu kapal ke? Tidak, kita boleh packing box kita apa boleh semua tu kan? Boleh try, nak try. Boleh. Nak try. Okey Umi, di Sandakan ni apa lagi yang menariknya selain daripada pulau-pulau yang cukup cantik Dan tu? juga ikan fresh. Apa Okey. dia? Kalau di Sandakan ni, dia terkenal dengan 3 perkara. Pertama, dia punya makanan. Okey. Makanan dia. Kedua, sejarah. Sebab di sini dulu merupakan tempat di mana Perang Dunia Kedua berlaku. Itulah sejarahnya. Wow. Ya, yang tu kena ambil masa beberapa hari untuk terokai sebab dia ada Sandakan Heritage. Sandakan Heritage tu sahaja ada 10 tempat. 10 tempat tu ada tempat kesan-kesan bom Perang Dunia Kedua. Di Masjid Sandakan tu ada apa nama dia, bekas peluru bom tu. Jepun kita. Jepun masa Perang Dunia Kedua lah. Itu kena ambil masa hari yang lain untuk explore. Betul. Dan yang ketiga, nature. Nature, betul. Nature macam kita ada Sepilok, orang hutan. RDC. Tapi kita bukan ada sepilok je, kita ada Sanbeh. Sanbeh. Berdepan je. Itu sudah pergi kah? Beruang matahari. Ya, sudah pergi. Belum. Kena cari satu masa untuk explore, untuk nature lah. Kena call kamu jugalah ni nanti. Boleh, no problem. Okey, baru saya tahu. Dan kita ada Rainforest Discovery Center. Itu di mana ada kanopi terpanjang di atas pokok. Alamak, dia buat apa tu? Buat kerja kahwin kat atas tu? Tak, minat burung. Abu Amin. Kita boleh nampak spesies-spesies burung yang banyak di atas pokok tu. Atas pokok tu ada kanopi walk di atas pokok. Terpanjang di Sabah saya rasa. Jadi burung tu tak boleh keluar daripada situ lah. Memang dia nature lah. Memang dia di area. Dalam sebab tu dia juga dikelilingi dengan hutan yang flora dan fauna yang original. Okey, baik. Dahsyat lah rupanya. Dan kita ada kita ada apa namanya, Labuk Bay, kita ada Proboscis monkey. Proboscis monkey tu yang macam hidung dia tu. Itu ada sini kan? Apa nama dia? Proboscis monkey. Oh ya Allah. Okey. Pun ada dekat sini. Jadi jangan ingat orang hutan saja. Okey. Itu susah tu. Aku kalau betul semua aku pengen beruk je. Yang tu adalah tempat-tempat yang selalu orang putih pergilah. Dan yang paling last kali paling best adalah apa nama dia? Kinabatangan. Kinabatangan ada apa? Kinabatangan ni dia macam ada hutan-hutan, kita boleh tengok buaya, tengok gajah. Okey. Tadi Abang Askar ada bagi tahu gajah kecil. Gajah dia tak besar sangat. Besar, real gajah. Yang ni kita kena bermalam lah. Sekurang-kurangnya 2 hari 1 malam dan kita ada river cruise lah. Dan kita nampak buaya, nampak gajah kalau ada rezeki. Macam-macam dah ada di Sandakan. Macam-macam. Tapi bila kata perairan Sabah ni kan Umi, kadang ada orang kata selamat ke nak pergi sana? Sana kawasan merah ke apa ke? Tapi dengan apa yang kita tengok macam ada askar, macam ada APMM apa semua. Umi betul. Sebagai orang Sandakan, apa yang Umi boleh katakan tentang keselamatan? Saya pun selalu dapat soalan ni. Kalau saya live pun orang tanya, selamat ke Sandakan? Sebab dulu-dulu beberapa tahun lalu seperti yang kita sedia maklum, ada je pun kes-kes yang tu kan. Tapi kamu orang jangan risau sebab seperti yang tadi Syuib dan Mamat tengok, banyak je pun abang-abang askar kan. Yang menjaga dekat pulau Bakungan, Selingan, dan bukan setakat situ, seluruh Sabah ni kita ada eskom. Kita ada masa-masa tertentu pukul 6 petang kita tidak boleh keluar pergi perairan.
So kita kena keluar awal sebelum pukul 6. Itu adalah larangan-larangan lah untuk menjaga keselamatan Betul lah. pelancong yang datang ke Sabah. Ya, Betul jadi lah. maksudnya betul lah, dah tak perlu risau langsung tentang keselamatan. Pas insyaAllah. Ya. Ya. Now kita very strong. Ya, tapi Betul. Umi tahu tak apa perbezaan contoh di sini sandakan di Sabah kan? Kalau di Semenanjung pun ada juga sandakan juga. Apa ni? Sandakan pada kenangan. Ui. Macam mana lagu tu? Sandakan pengenangan. Lagu arwah Kenangan isteri saya. manis Itu kau kenangan dan yang the aku. best tu kan. Sedap tu. Tapi kenangan di sini juga manis. Betul. Betul. Dapat pula bertemu dengan Umi, bawa kita jalan-jalan pula tu. Saya pun macam tidak sangka bersama dengan artis pula. Jangan nangis. Berjalan-jalan ni dan tidak sangka ramah mesra. Biasalah. Mi. Borak-borak juga Mi. Okey. Tak ada makan seafood. Ada lah. Bawa lah Lepas kita orang. balik ni kita terus Sebab apa naik kan? JC terus Seafood kita lagi. pergi makan Kita nak seafood. bagi tahu dorang kat luar sana, Umi ni akan recommend kalau korang datang sandakan ni kedai-kedai yang sedap. Betul. Dan Betul. Umi kan. Betul. Dan tempat kata sandakan memang tempat ikan mendarat fresh man. Betul. Hari ni kita akan makan ikan-ikan yang fresh. Jangan ikan mentah. Tapi kamu orang tiada gaut ke ni? Tak ada lagi. Tak ada, yang ada gaut siapa? Yang ada gaut. Produser saya ada gaut. Oh, kalau ada gaut bahaya Rugilah dia, sikit lah. rugilah Rugilah tak dapat kan. tengok, tak dapat makan. Ikan Ya. apa? Antara ikan lah ikan yang popular kalau kita makan kat sini. Oh, kalau sandakan ni macam ikan kerapu. Ikan baulu. Ikan Baulu, baulu. baulu. Itu yang banyak tulang tu kan. Ada jugalah tapi Sini lain, tidak berapa lah. Itu area Tawau kan macam tu. okey. Tapi kalau sandakan ni ikan kerapu, ikan merah. Oi, semua ikan mahal-mahal tu, tapi sini murah. Sini je. murah. Contoh lah kalau Umi tahulah ni sajalah Okey, borak okey, ni kan. Kerapu tu dalam sekilo dalam berapa Mi kat sini? Anggaran. Murah lah. Saya boleh dapat dalam 8 ke 10 ringgit. Ni ikan kering ke apa kau Itu cerita ikan ni? apa? Kau Itu cerita ikan harga kering ikan ke apa ni? ikan sepat. Ikan sepat lagi mahal kat sana. Kau ni RM8, RM10 curi ke apa ni? Betul. Duduk Sabah jom kita jom. Kerapu RM8, RM10. Tapi betul lah sebab hasil laut dekat sini tu memang banyak. Betul. Sebab tu mungkin harga dia tak tinggi. Ya. Kan. Baguslah macam gitu Mat. Eh. Sekurang-kurangnya kita ada satu sebab juga kalau contoh orang Semenanjung yang suka makan seafood, suka travel, suka berjalan, suka laut, suka nature. Tak payah pergi jauh-jauh. Betul. Sabah kan ada. Ya, Sabah kan ada. Ni pula sekarang ni Sabah Tourism pula memang tengah promote kau-kau Sabah Because kan. you know, What? next year adalah tahun melawat Sabah. I know that. 2027. Betul. Jadi Dah itulah. boleh dah start dah kumpul duit daripada sekarang, call Umi. Ya. Bagi tahu Betul. Umi nak pergi mana Umi Ya. akan arrange. Kita kadang-kadang Umi ada package-package yang datang ke Sabah ni. Contoh 4 hari 3 malam, siap dengan flight tiket, hotel, makan apa semua. Satu kepala baru 1,000 lebih. Tak habis 2,000. Flight tau. Untuk 4 hari 3 malam. Umi lagi lah murah. Umi lagi lah 200 itu. Itu day trip lah Syuib. Tapi dia trip. Ya, tapi kalau kita saya pun ada package Kundasang juga kan. Oh, ada Kundasang juga? tiket. Ada. Dia ajak kita naik. Tadi dia Naik cakap gunung. dengan Saya aku, mau naik ajak gunung lah, Mamat, Syuib. jom. Saya mau ajak Syuib dengan Mamat Mamat, ni. you settlekan lah. Naik gunung Kinabalu tahun depan. Bolehkah? Dia saya tahun ni. tahun ni kalau boleh 2026. saya kan Umi Tahun ni ya. kalau boleh saya nak cabar diri saya untuk naik apa dia Frata tu. Oh, tapi Ferrata. kalau naik Via Ferrata dia kena naik gunung tu sebanyak 3 kali dulu. Baru boleh dapat situ Via pula. Ferrata. Aduh, dia kena macam lesen Abang pula. macam Dia tidak boleh kau first time naik kau terus mau naik Via Ferrata. baru tahu. Kita kena jogging lah sebelum Kena tu. naik 3 kali macam tu baru boleh Via Ferrata. Okey. Tak apa macam kalau tu macam tu kena naik Gunung Kinabalu dulu. Kalau ada rezeki insya-Allah tapi kalau InsyaAllah. ni kita kena buat lah Mat. Betul lah, Ya. betul. Okey, Umi, Ya. masa begitu mencemburui kita. Lapar pun dah lapar ni. sebab kita dah janji dah janji tadi tu. On. Boleh Lepas makan ni. sedap Okey. So itulah dia untuk episod Sandakan Sabah. Seronok sangat kita Amat berjalan. dahsyat. Sampai kan kita ada merasakan sedikit kesedihan Sedih lah. bila kita nak meninggalkan Sabah ni. Tanah bertuah ni. Betul. InsyaAllah lah. Sebab kita sekarang ni diindahkan oleh Sabah Tourism Board. Betul. Jadi kita yakin kalau ada rezeki ke depan kita akan bersama lagi dengan Sabah Tourism Board. Sebab kita tahu dan pasti Sabah ni ada banyak lagi tempat yang belum Sepah Camp Tour explore. Betul, supaya orang Malaysia, orang Semenanjung ni tanam dalam diri diorang
kena datang Sabah kerana tahun depan adalah tahun melawat Sabah. Betul. Aku teruja yang kau cakap monyet hidung panjang tu. Tu kalau aku jumpa tu siap dia. So terima kasih banyak kepada Sabah Tourism Board yang mengindahkan perjalanan Sepah Camp Tour di Sabah ini. Kemudian transportation kami oleh Universal Motor yang menyediakan Isuzu D-Max yang cukup tegap dan selesa dibawa. Juga terima kasih banyak yang menyediakan pengangkutan untuk kru-kru kita juga. Dan yes, untuk berjalan di Sandakan ni kita tak boleh jalan sesuka hati, kita kena ada orang yang guide. So terima kasih banyak kepada Mem Umi Jalan-Jalan Travel and Tour. Kena ada permit. Benda tu tak susah lah, benda tu tak susah. Ya, jadi terima kasih kepada semua rakyat Sabah yang menegur kami, hi kepada kami, yang sangat-sangat sporting lah. Sangat-sangat welcoming kita orang ke Sabah ni. Terima kasih banyak. Kita memang mengimpikan untuk ada lagi di Sabah ni sebab kita nak meneroka pulau. Kita nak meneroka hutan. Kita nak meneroka Gunung Ganang insya-Allah. Kita dah jadi anak angkat Sabah lah. Betul. You Jadi all tak tahu ke? korang yang menonton episod ni, make sure lepas habis tengok video ni, episod kali ni, turunkan komen. Korang kena like video ni, korang kena share video ni. Bagi tu kawan-kawan semua. Betul. Dan rajin-rajinlah layan episod-episod Sepah Camp Tour yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Okey, Umi. Umi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga sudi datang ke Sandakan. Dan saya mengalu-alukan lagi untuk Syuib dan Mamat datang kembali. Jangan jerak bilang orang Sabah. Baik. So korang jangan lupa menonton lagi Sepah Camp Tour. Bye, assalamualaikum. Thank you. I love Sabah.